Setiap 20 minit ada seorang pesakit diabetes dipotong kaki atau tangannya. Bukan sebab gula tinggi semata-mata, tapi sebab satu perkara yang ramai tak faham dan yang paling menyedihkan, ia boleh dicegah. Hari ini saya akan ceritakan rahsia itu. Orang fikir sebab gula, sebenarnya ia bukan semata-matanya gula. Peringkat 1, saraf rosak, neuropati. Gula tinggi lama kelamaan merosakkan saraf halus di kaki. Anda tak rasa kalau anda luka kecil, batu dalam kasut atau melecet. Peringkat kedua, aliran darah lemah. Diabetes merosakkan saluran darah. Darah tak sampai kaki dengan baik. Luka kecil tak dapat oksigen dan nutrien untuk sembuh. Peringkat tiga, sistem imun lemah. Ini kunci yang ramai terlepas pandang. Gula tinggi melemahkan sel darah putih. Luka yang sepatutnya 3 hari sembuh jadi 3 bulan. Bakteria masuk, luka bernanah. Peringkat 4, infeksi menjalar. Dari luka kecil merebak ke tulang, iaitu osteomyelitis atau ke darah sepsis. Kalau tak dikawal, doktor tiada pilihan lain selain kena potong kaki untuk selamatkan nyawa anda. Kunci utama bukan gula yang potong kaki, tapi luka yang tak sembuh.